gangguan, nanti bagi tahu lagi. Maka bertaubatlah orang-orang yang beragama berdasarkan ikut-ikutan ini. Bukan apa silap-silap kita ikut tu Yahudi. Jadi ketika para sahabat meriwayatkan seperti Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi baca benda ni, Nabi baca ayat ini, Nabi baca zikir ini, Nabi tak bergoyang. Betul tak? Mulku walahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadis ini hadis yang sahih. Kalau baca ni pun lepas solat cukup. Kalau sibuk sangat, baca ni pun cukup. Adapun susunan-susunan itu kebanyakannya daripada para ulama supaya memudahkan kita menghafal. Tetapi yang mana satu kita mula pun itu adalah sunnah. Hadis yang kedua malam ni. Wa an Abi Sa'id wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata dalam hadis rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubura kulli salatin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berlindung dengan membaca kalimat-kalimat ini, zikir-zikir ini, berlindung kepada Allah. Dubura kulli salatin, setiap selesai solat. Apa dia baca? Apa yang Nabi baca sallallahu alaihi wasallam? Ini termasuk zikir yang ditinggalkan oleh umat. Zikir ni, Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabr. Itu kalau tuan-tuan nak mati wakaf kan boleh, nak sambung-sambung hidup kan boleh, tak ada masalah. Allahumma inni a'udzu bika minal bukhli wa a'udzu bika minal jubni wa a'udzu bika min an uradda ila ardhalil umri wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min azabil qabri. Boleh, tidak ada masalah. Hayati apa yang kita baca. Maksudnya Allahumma, ya Allah, inni, sesungguhnya aku, a'udzu bika, berlindung kepadamu ya Allah, daripada sifat-sifat ni. Min, daripada al-bukhl, daripada bukhl ni apa? Kebakhilan, bakhil, kedekut. Agaknya kita ni kedekut-kedekut agak tak baca doa ni kan. Agaknya lah ada sikit-sikit rasa kedekut kita ni. Masing-masing ada. Kedekut dia banyak sikit tu ada. Mesti ada. Baik pun difitrahkan, yang tak baik pun ada. Cuma tugas kita membenamkan yang tak baik, menzahirkan yang baik. Itu saja. Agaknya kita tak baca doa ni, kan? Itu sebab kadang-kadang nak bagi tu pun kita fikir juga. Baik. Berlindunglah. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Kalau kita baca pembelahan, kita syarahkan pembelahan, kita boleh hafal benda ni. Pertama sekali bakhil. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Yang kedua, wa a'udzubika minal jubni. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah daripada sifat penakut, pengecut. Buya Hamka mengatakan, kalau agama kamu diinjak-injak dan kita tak terasa apa-apa, siapkan kain kafanmu. Siapkan, apa nama dia ada cakap bahasa yang cantik. Siapkan
kain kafanmu buat bajumu, dia kata. Sekarang ni agama kita ni ada orang yang injak, pijak, cerca, dan kita tak rasa apa-apa untuk membelanya. Lebih baik matilah, kata Buya Hamka. Siapkan kain kafanmu untuk siapkan baju daripada kain kafan. Itu kata, tapi kata-kata dia sangat indah. Siapa yang boleh search nanti kita kongsi dalam grup-grup kita. Kata-kata itu adalah kata-kata yang diambil daripada ruh agama. Sebab kita disuruh berlindung daripada pengecut. Sunnah diinjak, takkan kita diam? Betul tak? Orang duk hina sunnah. Ini apa ni? Tak baca doa lepas apa? Lepas solat. Sombong orang ni, kedekut, bakhil. Yang Nabi suruh kau tak buat. Yang doa ni kau baca tak? Tapi kamu buat cara sendiri, ramai-ramai, angkat suara, ganggu masbuk yang solat. Maka ini bukan cara Nabi SAW. Kau baca tak doa ni? Baca masing-masing lah. Betul tak? Sebab Nabi SAW ketika membaca doa ini, Nabi baca ramai-ramai ke seorang? Seorang. Dalil dia apa? Siapa tahu? Dalil dia apa? Dalil doa tu aku, bukan kami. Itu dalil yang paling mudah sekali. Allahumma inni. Menunjukkan Nabi amalkan peribadi. Bila sahabat dengar, sahabat jadikan amalan Nabi tu untuk amalan dia. Dia dan dia. Masing-masing baca. Dia orang tak ubah Allahumma inna. Tak ada. Itu dalil yang paling jelas. Bahawa zikir-zikir dibacakan secara bersendirian. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Itu yang pertama. Wa a'udzubika minal jubn. Dah boleh hafal tu. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni. Pengecut. Tuan-tuan, kalau dah bakhil, kalau dah kedekut, apa lagi yang tinggal pada kita? Betul tak? Dahlah bakhil, takut nak belanjakan harta untuk agama. Pengecut pula. Apa yang akan jadi pada agama kita? Siapa yang nak bela agama kalau kita sudah ada dua sifat yang buruk ni? Bakhil, tak mau bantu Islam, tak mau bantu organisasi Islam, tak mau bantu tahfiz kita Islam, tak mau bantu masjid kita yang sunnah. Tapi kalau kepada benda-benda yang tak baik, kita sanggup keluarkan. Saham yang tak mana-mana kita dilaburkan, yang ke kilang arak sebagainya, kita, wah ini untung besar ni, bagi 100,000 nanti dapat banyak. Benda yang haram kita berani, tetapi benda sunnah ni sunnah. Oh tak, dia kata macam tak ada pulangan. Bakhil. Kemudian pengecut pula. Bila orang duk hentam sunnah, duk hentam Islam, duk hentam Nabi, diam aja. Apa pasal? Play safe. Dia play safe. Tak boleh lah macam ni. Kalau play safe je, macam mana Islam sunnah nak tertegak kan? Semua tak berani nak cakap. Kita kena bagi tahu. Tahu sunnah ni maksudnya apa ni nama tu? Terbeliak. Melotot tu Indonesia. Otot matanya. Begini. Artinya mata dia bula, kata orang Alu Gajah, bula je mata terbeliak. Bulatnya, bola. Ini terjadi pada kuliah kita beberapa hari yang lepas. Semua duk. Ada yang angguk-angguk, ada muka puas hatilah. Baru tahu hari ni. Ada yang duduk tak senang duduk. Kita tengok sana sini, sana sini, sana sini. Rupanya ada soalan cepu mas. Nasib baik dia bagi tangguh. Nasib baik dia bagi tangguh. Minggu depan jawab. Kalau tidak, mau pukul 10 lebih habis malam tu. Kesian makcik-makcik sakit lutut. Soalan panas. Soalan memang panas. Baik tuan-tuan. Ini dua benda yang tak sepatutnya ada pada umat Islam. Sebab perkara ini, kalau kita tengok sirah, bertentangan dengan perbuatan Nabi dan para sahabat. Nabi bakhil tak? Kita dah belajar dah dalam Adabul Mufrad. Nabi ini lebih dermawan daripada angin yang bertiup.
Kalau angin bertiup, kapir, tak kapir semua kena. Dapat udara segar sejuk. Tapi Nabi lebih daripada itu lagi. Subhanallah. Sahabat-sahabat, Uthman bin Affan, Abdul Rahman bin Auf. Bakhil tu jauh dari hidup dia. Dia kalau kat sini kat Duyung, bakhil kat mana? Kat Melaka Central tu. Jauh. Memang handal. 100 ekor unta bagi. Apa yang tinggal kepada kamu wahai Abu Bakar? Hanya Allah dan Rasul saja. Masya-Allah. Dahsyat. Memang dahsyat. Halus, memang halus. Ini kita minta duit van, nak beli van jenazah. Van jenazah. Kita nak minta apa? PKP minta duit van. Nak beli van budak-budak ni nak hantar ke majlis-majlis sunnah. Diam aja. Rupanya PKPB tu, kita kena PKP, dia pun nak infak pun PKP juga. Tapi ada orang bagi istiqamah RM20, walaupun sebulan RM20. Sebab dia tak ada, itu aja dia. RM10 masuk, RM20. Al-Fauzan hantar zab bawah, siapa nak infak. Kita berkira juga. Tuan-tuan, kalau nak cari tempat-tempat masjid yang kita boleh masuk, memang susah. Tapi ni tiap-tiap minggu ni, 3 hari seminggu ni, tempat kita belajar. Kita bawa anak bini kita belajar. Cakap terus, biar jelas. Bukan puas. Biar kita cakap tu jelas. Supaya kita boleh bagi pada anak-anak kita. Kalau kita berkira, tak tahulah. Bagilah. Kepada pertubuhan-pertubuhan yang betul-betul mengangkat, memartabatkan sunnah dalam masyarakat. Bagilah. Walaupun sedikit. Biar kita bagi tangan kanan keluar, tangan kiri tak tahu tak apa. Tengok Al-Fauzan punya nombor akaun. RM10 pun masukkan. InsyaAllah di akhirat besok tuan-tuan akan gembira dengan RM10 tu. Demi Allah. Kerana nilainya bukan RM10. Tetapi setiap RM1 itu nilainya akan bertambah 10. Kalau RM10 bertambah 10. Kalau 100 bertambah 10. Dan seterusnya. Sahabat-sahabat tak kedekut dan sahabat-sahabat tidak penakut. Ada yang nak bunuh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya Rasulullah, biar aku pancung kepalanya. Berani. Nabi kata jangan. Nanti orang mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya. Jangan, itu jangan. Walaupun berhak dibunuh sebenarnya. Sebab kafir. Tetapi Nabi kata dalam masalah ni biarkan. Dia ada politik di belakangnya. Dia ada kepentingan. Supaya Islam tidak dicerca. Nanti orang nak masuk Islam takut. Kau tengok tak sahabat-sahabat Nabi dibunuh tu. Dia mengucap pun kena bunuh. Padahal itu munafik. Di dunia tak kena, tak apa kata Allah. Di bawah kerak neraka nanti aku bagi. Tak apa wahai Muhammad, jangan bunuh dia, jangan bunuh. Tetapi balasan dia lebih teruk pada musyrikin dan kafirin. Dia di bawah lagi. Allah kata, aku akan balas. Ini jangan. Tetapi beraninya para sahabat. Ada yang Nabi nak bunuh bapak dia, dia kata, ya Rasulullah jangan, biar aku yang bunuh bapak aku. Betul tak? Semua ada dalam sirah. Berani. Umar Al-Khattab, cuba tengok bagaimana Al-Juban ini, sifat pengecut ni jauh dari hidup dia. Orang nak keluar pada Mekah lari-lari, sembunyi-sembunyi. Dia berdiri depan Mekah, dia kata apa? Siapa yang kalau nak bini dia jadi janda hari ni, anak dia jadi yatim hari ni, halang aku. Berani, subhanallah. Keluar dia begitu, gentleman. Kita nak didik masyarakat kita jadi berani. Budak-budak Arab berani-berani. Berani-berani budak-budak Arab ni. Dia punya keyakinan dia tinggi, subhanallah. Apa taknya setiap lepas solat, bapak dia naik ceramah. Ceramah, alhamdulillah. Kalau kabur macam tangan dia, macam orang dewasa dia buat. Ada juga yang gigil ada. Letak-letak kita tengok pun. Tetapi budak ni berani. Jadi kita kena berani lah. Berani itu bertempat lah maksudnya. Berani itu bertempat. Jangan tak bertempat pula. Kau kena tutup Al-Fauzan. Ni grup mana? Grup Al-Fauzan. Teruk habis. Seal terus. Berani itu bertempat. Kemudian yang ketiga, wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur
dan aku berlindung kepadamu ya Allah agar aku tidak menjadi nyanyuk, tua bangka, nyanyuk. Ardhalil umur ini umurnya panjang, jadi tua bangka, jadi macam budak-budak, tu maksud dia. Jadi macam budak-budak, keluar rumah telanjang, sebagaimana budak-budak telanjang, lari tengah jalan, nyanyuk. Jadi ubat nyanyuk di antaranya doa. Ini kata Nabi SAW. Doa lepas solat. Kalau orang tanya, Ustaz, macam mana ubat nyanyuk? Ni doa ni. Baca doa. Kemudian yang kedua, amalan kita yang lain, baca Quran banyak-banyak. Baca Al-Quran banyak-banyak. Setiap hari mesti jadikan Al-Quran sebagai zikir yang lazim. Jangan tinggal walaupun sekali. Kalau tertinggal lah, bangun baca. Kau jaga Al-Quran, Allah jaga ingatan kau. InsyaAllah. Tetapi kalau Allah dah takdirkan kita nyanyuk, sebagai satu ujian lah. InsyaAllah. Doa, kemudian apa kata? Baca Al-Quran, zikir. Yang ketiga, permakanan. Apakah makanan-makanan yang membantu otak kita? Kita semua boleh search internet, di antaranya kismis. Itu betul, kismis yang hijau tu, anggur hijau, dia bila kering dia jadi warna coklat-coklat, oren, coklat-coklat hijau macam tu kan. Makan kismis. Dia bukan menjaga hafazan, tetapi menjaga otak dan menguatkan otak kita. Kismis penting. Satu hari makan. Kata guru saya, makan ganjil. Apa rahsia makan ganjil? Allah suka yang ganjil. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, esa, satu. Dan Allah suka yang ganjil-ganjil. Sebab itu kebanyakan zikir-zikir solat pun ganjil kan. Solat wajib pun ganjil. Tak semualah kita boleh ganjilkan, tetapi kebanyakannya ganjil. Baik. Makan apa tadi? Kismis. Ada orang, ini kismis tawaf. Ini benih-benih tawaf. Tuan-tuan, ini semua tak payahlah. Sebab apa? Sebab sahabat pun tak pernah bawa kismis tawaf. Itu saja. Tapi kebetulan kalau tengah tawaf tu makan, tak ada masalah. Memang tadi beli kismis lapau. Kan belum makan sarapan. Pagi-pagi ada kismisnya. Dalam orang kantung kita, posh kita kan. Boleh makan. Sebab tawaf ni boleh bercakap, boleh makan, boleh minum, semua boleh. Jangan buat kerja-kerja tak senonoh lah. Bismillah, makan. Sebab apa? Tawaf ni diam pun dapat pahala. Yang penting tawaf tu kerana Allah saja. Apatah lagi kalau kita berdoa, kalau kita baca Quran, kalau kita berzikir dan seterusnya. Saya tawaf dengan Abu Win. Ustaz, jangan lupa doakan untuk umat Nabi Muhammad ni. Syekh, doa untuk pemimpin kita. Dia doa, saya doa saya sendiri. Allahumma aslih dhata umurina. Itulah doa saya masa saya tawaf. Ya Allah, Engkau islahkan, perbetulkan, perelokkan pemimpin-pemimpin kami. Kita bukan mencerca pemimpin, tak boleh, haram hukum dia. Sebab kalau dia ada dosa, kita pun ada dosa. Kalau kau cerca dia, besok dia cerca engkau, sama je. Tak selesai masalah. Tetapi doa supaya dia berubah, ada peluang. Betul tak? Doa untuk dia. Sebab Hasan al-Basri dan salaf-salaf yang lain mengatakan apa? Seandainya aku tahu doa aku ini makbul, maka akan ku peruntukkan untuk pemimpin ulul amri. Jamaknya wulatul amr. Allahumma aslih dhata umurina. Ya Allah, Engkau perbetulkan dhata, yang memiliki, yang menguruskan umurina, urusan-urusan kami. Siapa yang menguruskan kita dalam negara kita? Pemimpin. Doa.
Tetapi jangan buat yang bukan-bukan macam tadilah. Dia kata apa? Ni abang buat kismis tawab. Ni abang buat kurma tawab. Kurma ni kurma tanah haram dan abang dah bawa tawab. Pakai P dia tu. Tawab. Tawaf. Abang balik dah bawa kismis tawaf, buah tin tawaf dan benih tawaf gitu. Jangan macam tu. Hanya Abang Azman je yang faham benda ni. Yang lain tak faham-faham. Dia kena haluskan pemahaman tu. Saya pun dapat benda dia ilmu tu. Baik, halus. Baik. Sekarang ni orang buat kerja bukan-bukan. Ayam tu ayam kampung fresh, tak makan dedak, dia makan apa yang patut-patut, yang halal dia kata dia. Dan dia mainkan Al-Quran 30 juzuk di kandang ayam. Ini ayam pun dah dibacakan Quran. Bukan kismis saja 30 juzuk, ayam pun sama. Lembu pun sama. Kambing pun sama, kambing. Unta pun sama. Sejak bila pula Rasulullah dan para sahabat bacakan Quran kepada binatang ni? Itu dia. Tak ada sunnah, jangan buat. Alasan dia apa? Kan baik. Kan baik. Semua nak dibacakan dah lah. Malam Jumaat tu air dah bergelen-gelen. Kan? Kambing-kambing pun baca juga. Tuan-tuan, baca Quran pada kambing, dia dapat hidayah ke kambing tu? Dia bacakan Quran 30 juzuk pada kambing yang sudah disembelih tu. Orang yang makan kambing tu tiba-tiba jadi sunnah aku. Wah, salafi. Wah, sunni. Mengarut lagi dia jadi. Sama jugalah baca Quran kepada orang yang dah meninggal dunia. Sedangkan surah Yasin mengatakan liman kana hayyan. Al-Quran itu berguna bagi orang yang masih hidup. Dia ambil pelajaran. Takkan kita nak baca Quran supaya orang dalam kubur tu ambil pelajaran? Finish. Semua dah habis. Selesai. Okeylah. Daripada kita jauh-jauh, kembali balik pada perbahasan ni. Yang ketiga apa? Aku berlindung kepadamu ya Allah daripada aku ini dikembalikan kepada ardhal umur. Artinya umur yang tua bangka, jadi macam budak-budak, pikun. Nyanyuk kata orang kita. Dah tak ingat apa dah. Ambil nasi lumur-lumur kat badan. Kan? Ambil apa tu, main najis, kemudian ambil apa tu, apa nama dia, gandum tepek kat ketiak. Kan? Macam ada viral, siapa yang buat viral tu, tepek, cek. Kita pun makanlah masam ketiak dia. Nanti kongsikan video tu balik. Tuan-tuan, jangan buat kerja lah. Jangan buat miangkam macam tu lah. Jangan. Dan miangkam ni dijamin halal, bersih insyaAllah. Mubarak. Mudah-mudahan diberkati perniagaan itu. Dah berapa dah lindung ni? Lepas isyak kan kena buat ni. Lepas isyak kita baca. Baca masing-masing. Apa yang pertama? Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur. Ui cakap berbelit-belit lidah. Tak apa, lama-lama ni faham. Tidak gang lepas solat kan buka Bulughul Maram baca. Baca je tak apa. Allahumma, tak apa, tidak mengapa. Lebih baik daripada kita tak baca. Baca tengok tak apa. Saya tak hafal ustaz, baca buka. Tak ada masalah. Tak ada orang yang mengharamkan kita buka baca lepas solat ni. Yang keempat, wa a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah. Fitnah ni ujian dunia. Ujian betul hidup dunia ni. Ujian kita ni sampai kepada 3 fasa. Atas muka bumi diuji, dalam kubur diuji, di akhirat pun diuji juga. Di antara ujian di akhirat, Allahu Akbar, lintasan daripada mana? Daripada atas neraka jahannam. Agak-agak dunia panjang ni panjang mana? Agak-agak panjang lintasan itu daripada titik A ke titik B, start to finish,
Kam al-masafah, al-masahah, berapa dia punya jarak dia. Tuan-tuan bayangkan. Saya ingin mengajak tuan-tuan membayangkan, dan bayangan ni tak dapat dibayangkan. Memang tak dapat. Nabi kata apa dalam hadis sahih? Nanti akan dibawa Jahannam, akan ditarik. Yang mana Jahannam ini seperti kawah, yang mana akan ditarik dengan rantai ataupun tali-tali dia tu, zimam dia tu, tali-tali tarik tu. Macam unta kan, kita tarik tali kan, lembu tarik tali, kambing tarik tali tu. Sebanyak 70,000 tali. 70,000 zimaman. Dalam hadis yang sahih. Saya rasa benda ni kita dah bahas kan, di dalam kitab Riyadhus Shalihin baru ni kan, ataupun dah lama dah? Dah lama dah Dia di Bukit Lintang. Saya baca hadis tu saya takut tuan-tuan, naik bulu roma. 70,000 tali, dan setiap kali fi kulli zimam 70,000 malaikah. 70,000 malak. 70,000 pula. Setiap tali tu ditarik oleh 70,000 malaikat. Malaikat yang tugasnya menarik Jahannam saja. Seret. Tak adalah macam tu. Itu cerita Ramli. Ini cerita betul. Cerita bukan dongeng, betul. Nabi bagi tahu. Nabi dinampakkan benda tu. 70,000 tali. 70,000 setiap tali tu malaikat. Bayangkan. 70,000 kali 70,000 berapa? 70,000 malaikat kali 70,000 tali. Dan malaikat ni besar-besar. Dia bukan saiz-saiz Abu Wabil kemetot ni. Dia bukan saiz-saiz lagi kemetot Hakimi. Hakimi tinggi kan? Subhanallah. Pemikul arash itu, pemikul arash yang 8 orang tu. Apa ayat dia? Yahmiluna arsya rabbika yawma idzin thamaniyah. Ada 8 malaikat yang memikul arasy Allah. Masa Allah datang melakukan pengadilan. Kita cerita sikit, lari sikit benda ni, tak apa. Ini ambil pelajaran. Sebab ini fitnah. Fitnah masa hidup taklah sebesar fitnah dalam kubur. Sebab apa? Dalilnya orang dalam kubur mati tu kalau boleh nak hidup balik. Sebab sana begitu dahsyat. Dan fitnah di sana besok lagi besar berkubur, lebih besar daripada dunia ni. Ini sekejap je fitnah ni. Kita diuji duduk sini sampai semut-semut lah punggung. Itu sekejap aje. Dan kena air teh Cina sekarang, sihat dah dia. Betul tak? Yang ini sana, subhanallah, salah satu ujian saya nak bagi tahu tu. 70,000 malaikat tarik 70,000 tali. Malaikat pemikul arash saja dia punya ni cuping telinga dia sampai bahu ni 700,000 tahun. Nak sampai ke sana tu. Kalau burung terbang 70,000 tahun. 70,000 tahun. Besar. Besar. Jibril saja antara ufuk ke ufuk tu tak habis tu. 300 sayap 300 sayap. Besar, malaikat ni besar. Malaikat ni antara makhluk Allah yang besar-besar. Tetapi makhluk Allah paling besar adalah arash. 8 orang pikul, bukan orang, 8 malaikat. Berat. Dan tuan-tuan kena ingat, kenapa besar betul Jahannam tu? Sebab apa? Sebab orang yang menjadi penghuni neraka itu besar. Bila dibakar tu dia kembang. Macam orang bakar kuih, ada ibu roti dalam oven, dia besar. Besar dia, punggung dia saja, punggung. Maq'adah, tempat duduk saja. Baina Makkah wal Madinah. Betul, ini hadis sahih Bukhari ni. Dihimpunkan segala hadis itu oleh Syekh Wahid Abdul Salam Bali dalam kitab dia Sifatul Jannati wan Nar. Terjemahan dia dah keluar. Ada sahabat yang hadiahkan kepada saya, Fendi, alhamdulillah. Jazahullah khairan. Tuan-tuan bayangkan antara Mekah ke Madinah, berapa jam kita nak pergi Mekah Madinah? Abang Man paling banyak umrah kat sini, dia tahu. 5-6 jam bang kan?
Berapa ratus kilo? 500 kilo lebih kurang. 500 kilo bontutnya saja. Siapa orang yang bontot dia lebih panjang daripada badan dia? Betul tak? Kalau punggung dia dah begitu, tinggi dia lagilah besar. Lagi besar. Kulit dia tu, tebal kulitnya dalam hadis sahih. Berapa hasta? 60 hasta. 60 hasta. Ke 40 hasta. Tuan-tuan bayangkan kalau kita ukur sini, agaknya habis jalan tebing tinggi ni. Kulitnya saja. Kalau seorang dah Mekah Madinah, punggungnya Mekah Madinah, bukankah dalam Jahannam tu ramai? Sehingga Allah bertanya, Halim tala'ti dalam Quran. Jahannam, kamu dah penuh ke? Maka dia kata penuh, kata Jahannam. Penuh Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis yang sahih, pijak Jahannam tu, pijak. Macam kita lepas ke bumi kan orang kan, kita pijak-pijak kubur tu biar dia mampat padat. Allah pijak, tetapi bagaimana caranya kita tak tahu. Pop, padat, masuk lagi. Tuan-tuan, kalau seorang dah 500 km, dua orang dah 1000 km, oh tuan-tuan, ramai dan penuh, laki-laki perempuan. Ramai dan penuh. Jadi agak-agak Jahannam daripada TA ke titik B, start to finish berapa? Boleh dibayangkan? Tak boleh dibayangkan. Dan kita hendak melintas benda tu, fitnah tu, cubaan tu. Siapa yang mampu berlari? Kita suruh lari daripada Al-Fauzan sampai ke kedai Makdum tu yang mencungap. Betul tak? Itu sampai kedai Makdum. Kalau sampai kedai Wa'om, kalau sampai ke TC, kalau sampai mana kamu saya, pengsan. Mencungap tuan-tuan. Bayangkan macam mana kita nak lintas tu. Nak lari daripada Mekah Madinah tu. Sanggup ke? Tak sanggup. Sebab itu kat atas muka bumi lagi kita dah minta lindung daripada fitnah dunia. Fitnah kubur, fitnah Jahannam, semua kita minta. Sebab yang akan membantu kita melintas itu adalah barakah, kebaikan daripada amal kita. Dia akan bantu kita. Sebab itu ada orang yang pergi sekelip mata memandang, sampai. Menunjukkan pahalanya banyak. Dan rahmat Allah bersama dia, sampai. Berapakah jauhnya itu? Tidak ada yang tahu. Sebab itu 70,000 malaikat menarik 70,000 tali. Sebab itu bila Jahannam, waji'a bi Jahannam dalam Quran, Jahannam itu didatangkan, kita semua tertunduk, berlutut dan menggeletar. Dahsyat. Wa in minkum illa wariduha. Surah Maryam kalau tak silap, nanti cari ayat tu. Tidak ada di kalangan kamu melainkan, tak ada seorang pun, melainkan akan mendatanginya Jahannam itu, akan masuk ke Jahannam itu, akan lalu di atasnya. Kalau tak masuk, lalu ke atas. Mesti pergi ziarah Jahannam itu. Wa a'udzubika min fitnatid dunya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada fitnah dunia. Wa a'udzubika min azabil qabri. Yang keberapa tu? Kelima. Dan yang terakhir, a'udzubika ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada azab kubur. Kubur itu lebih dahsyat daripada azab dunia ini, lebih dahsyat. Sehingga ada orang yang dipalu dengan palu yang sangat hebat. Dalam hadis-hadis yang sahih, Hasan, di alam barzah itu ada palu, ada pengetuk, hammer. Dan ini bukan hammer of Thor. Ini bukan hammer of Thor. Thor of hammer, lain hammer of Thor. Siapa yang tak faham-faham tu Google internet je lah. Memang layan 2 jam lah. Pengetuk Thor yang karut tu, kerajaan langit tu, turun bantu kerajaan bumi ni. Itu tidaklah sehebat pengetuk yang ada di alam barzah itu. Apabila ditanyakan kepada seorang kafir, siapa orang ini? Dalam hadis itu, terjemahannya saja, mafhumnya, aku tidak tahu, dia kata, aku tak kenal. Ada orang kata Muhammad, aku tak tahu, entah. Kemudian dihammerlah kepalanya, dia tung, dia masuk 7 petala bumi.
Mana ada alat yang boleh ketuk kita masuk ke bumi, tujuh petala bumi? Mana ada? Belum masuk kita dah hancur dah. Ada besi yang berat, kren tu angkat, jatuh orang, pet, leper jadi apa, kapet. Dia tak masuk bumi lagi. Dia tak masuk bumi. Sebab dia tak ada kekuatan nak masuk orang tu dalam bumi, tetapi hancur orang tu. Tetapi pengetuk kat sana, so tung, tidak ada yang mampu mengangkat dia kecuali malaikat tadi keluarkan balik. Siapa orang ni tak tahu. Pung, masuk. Dahsyat. Dan menjeritlah dia. Sealam semester dengar, semua dengar. Melainkan dua makhluk Allah yang degil ni, manusia dan jin. Dia tak dengar. Sebab itu dia tak bertaubat. Kalau setiap yang masuk yang kena seksa tu kita dengar, semua jadi malaikat. Semua jadi malaikat. Baik. Solat, baik. Nak mencuri, jangan. Rasuah, tidak, Tuhan. Hammer of thought, oh no. No way. La tarik. Tuan-tuan, kita amalkan doa ni. Doa ni Nabi ajar untuk kita. Sebab Nabi dah confirm selamat. Nabi confirm selamat. Tapi Allah angkat seorang manusia. Kau ikut dia ni. Kau baca apa dia baca. Kau buat apa dia buat. Kau jangan buat apa dia tak buat. Bacalah. Malam ni sampai situ aja. Dua doa ni kalau kita baca malam ni sudah cukup. Dan kita akan teruskan lagi. Apa kita nak baca lepas solat. Jangan dibuat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Entah apa dia baca, kita pun tak tahu. Tepek. Alhamdulillahillazi lam yattakhidh waladan wala, entah apa dia baca. Kembalilah kepada sunnah. Dua je. Apa malam ni? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Yang kedua, apa dia? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila ardhalil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabr. Nak bangunlah lepas tu. Nak solat sunat, solatlah sunat lepas tu. Tidak ada masalah. Sampai situ malam ni. Kalau ada apa-apa tuan-tuan nak sambung, nak tambah, nak mencelah, falyatafaddal mashkuran ma'jura. Silakan. Masa doa ini dibaca oleh Nabi, zikir ini Nabi tak angkat tangan. Maka jangan kita jadi lebih pandai daripada Nabi. Itu saja. Banyak orang lepas solat, lepas azan pun angkat tangan. Kan? Allahumma lam, apa doa lepas azan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma wa salatul qa'imah. Bukan main khusyuk. Ini Nabi tak angkat. Turunkan tanganmu sebab kita tidak lebih pandai daripada Nabi. Di mana Nabi angkat tangan, kita angkat tangan kan? Mana Nabi tak angkat tangan, jangan angkat tangan. Ini sampai nak baca doa jima' pun, Allahumma inni a'udzubika minal, apa dia? Itu doa tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khusyu'i wal khaba'ith, itu maksud tandas. Allahumma inni a'udzubika minasyaitan. Lupalah. Apa dia? Allahumma lupa pula. Itu dia. Sunnah malam Jumaat. Allahumma inni a'udzubika. Dia tak datang lah. Tolonglah saya ni, malulah saya rakaman ni. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma jannibna, tuan-tuan ni macam mana ni? Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitana ma razaqtana. Tak payah angkat tangan. Baik. Ya. Satu tentang kubur tadi. Kubur ya. Adakah persoalan ni sekarang, adakah orang kafir ni dia didatangi oleh malaikat? Ya. Sama juga. Sama. Dan ditanya soalan sama. Akan ditanya soalan sama. Termasuk munafik. Akan ditanya. Itu yang disebut oleh para imam kita, di antaranya itu Syekh Ibn Utsaimin, ada Syekh Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah. Semuanya akan ditanya. Yang mereka khilaf budak-budak.
Yang mereka khilaf, budak-budak. Apakah mereka akan ditanya? Di situ ada berlaku khilaf di kalangan para ulama. Wallahu a'lam. Tuan-tuan kalau nak tengok jawapan dia, saya bagi rahsia pula. Saya bagi kitab dia. Tuan-tuan ada kitab Lum'atul I'tiqad tu, belakang tu. Lum'atul I'tiqad, dia ada fitnah kubur, soalan kubur, di situ ada perbahasan dia. Syekh Ibn Utsaimin jelaskan. Kat situ ada. Nanti snap ambil tengok. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.